lepas dengan satu ni ialah kawan, rakan perjuangan. Saya nak beritahu kepada semua orang, ingat saya pesan ya. Kalau hampa nak pelengkuk satu benda, sekejap je. Kan, hampa nak bagi balon, nak buat bagi jadi balon besar kan. Tapi nak bagi dia lengkuk, tikat cucuk sekali, meletup habis. Nak bina sesuatu itu susah. Tapi nak runtuh senang. Macam Muafakat Nasional. Pada masa Muafakat Nasional diisytiharkan runtuh, padahal kita nak bina tu dengan air mata. Muafakat Nasional. Bila runtuh, saya tengok ada dua negeri yang tidak mau ikut arahan Presiden UMNO, iaitu Perlis dan juga Selangor. Dan seperlis sampai pilihan raya, kami ambil pendekatan Muafakat Nasional dan kita menang besar di Perlis. Dan Selangor pun beberapa kursi yang kurang untuk nak tubuh kerajaan. Sebab nak bina Muafakat Nasional tu cukup susah. Sebab orang PAS dengan UMNO ni yang telah bergaduh beberapa puluh tahun tu tiba-tiba berdapat muafakat dan seronok mereka berada bersama-sama di bangunan UMNO. Walaupun sekarang UMNO ambil DAP pergi sana, Allahualam, tetapi seronok. Demikian juga PAS dengan Bersatu ni di bawah Perikatan Nasional. Nak bagi runtuh senang ya. Lawan kata sikit, jangan ada kawan-kawan kita yang melihat mesti berbeza di antara PAS dengan Bersatu. Tak boleh. Kita nak kawan dengan siapa? Kita ada kawan kita terajang kawan kita nak cari kawan baru. Tak bagus macam tu. Kita kena ambil prinsip dalam kehidupan kita. Cari helah nak berkawan, elakkan punca gaduh. Seorang bekas Menteri Besar di Perak pernah bagi nasihat pada saya. Saya baru umur 26 tahun. Dia kata, Syahidan, dalam politik ini kita boleh berjaya kalau kita ambil satu pendekatan. Cari kawan satu hari seorang, buang musuh satu hari seorang. Akhirnya dalam kehidupannya kita akan berakhir dengan banyak kawan, tidak ada musuh. Alhamdulillah, bekas Menteri Besar Perak ni, bila dia meninggal, dia diangkat dia cukup dihormati. Dan boleh kata dia tak ada musuh lah. Sebab baginya ialah cari helah nak berkawan, elak punca gaduh.